Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Alhamdulillah, 5 faedah daripada ayat yang mulia. Al-faidatul ula. Jadi faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut wa ila thamud akhahum salihah. Kaum Nabi Thamud, kaum Thamud, Allah utus kepada mereka saudara mereka soleh. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala guna pendekatan psikologi. Samud, Rasul aku ni kaum, anak-beranakmu, celeklah mata. Jangan buat kerah hati gitu, tak mau terima. Biasanya orang-orang setengah-setengah pentasuk pada family ni, dia tak kira, dia kira anak-beranak, dia tak kira dasar perjuangan. Jadi di sini Allah ungkitkan kepada puak-puak Samud bahawa utusan aku ni soleh ni akhahum, anak-beranakmu. Dia dengar molek lah, buka telinga, buka mata. Itu kita kena penting sangat di dalam dakwah kita ni. Kalau boleh orang tempatan, dia lebih memberi kesan kepada orang luar, sebab dia kecek berpandang bahasa dia. Tapi tak syarat. Bukti tak syarat. Nabi SAW orang Arab, Quran bangsa Arab, tapi digunakan untuk semua bangsa atas dunia ini. Kita kata itu peringkat awal dakwah bersifat lokal, tempatan. Bila mari zaman Nabi SAW, dia tak ada lagi tempatan, dia bersifat rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Saleh menyatakan dakwah dia, qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mana semua dakwah Nabi satu je, dakwah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berbeza dari sudut syariat, cabang-cabang hukum, itu boleh berbeza mengikut keperluan semasa, mengikut kesesuaian zaman. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam menyatakan dua dalil tauhid yang digunakan dalam dakwah dia kepada kaum Samud. Kita pun baru dengar juga. Sebab setiap Nabi tu ada je hujah-hujah yang digunakan. Maka bagi dakwah Saleh dia bawa dua. Tengok ayat. Yang pertama, huwa ansha'akum minal ard. Huwa ansha'akum minal ard, itu yang pertama. Allah Ta'ala cipta kamu dari tanah. Kamu dari tanah. Siapa dia dari tanah? Tok kita lah, Tok Adam. Hawa tak mari tanah dah. Kemudian nenek semua orang lain mari daripada air mani, bercampurnya sperma ayah dengan ibu. Yang nak keluar mani itu mari daripada hasil bumi juga. Kena makan makanan. Semua makanan kita mari daripada bumi. Kemudian jadilah manusia. Satu hujah. Hujah yang kedua, wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala suruh kamu duduk atas bumi, kamu makmurkan bumi ini dengan pembiakan manusia yang ramai, dengan cucuk tanam yang menjadi sumber makanan rezeki kamu, dan yang lebih besar daripada itu, memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Jangan duk cari hak lain, cari syariat, jangan cari hak lain. Alhamdulillah. Maka ini dipanggil dakwatut tauhid, perlu kepada dalil. Dakwatut tauhid perlu kepada dalil, supaya orang boleh faham dengan otak dia, boleh berfikir, boleh ambil pengajaran dan iktibar, supaya apa? Supaya mereka tidak terumbang-ambing, supaya mereka tidak
tidak orang panggil kebingungan nak berjalan. Sebab itulah ulama tadabbur kata apa? Ayat ini huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha yadullu ala anna Allah yuridu imaratal ardi lat-takhalli wa lat-tabattul. Jadi untuk membiakkan manusia kena kahwin. Tak ada LGBT weh. LGBT ni tak beranak. Molek juga tak presiden negara mana tadi? Dia tangkap buat LGBT, dia kata mun kalau selagi tak mengandung duduklah dalam penjara tu. Cari kerja dua orang tu. Boleh faedah juga. Macam bahasa orang Melayu ni, dia kata siapa bila? Siapa kucing tumbuh tanduk. Kucing ada tanduk? Siapa? Tak ada tanduk kucing? Ada. Tak je tengok. Rasa ada. Kucing kata tak? Tidak ada tanda. Kucing zaman AI ni boleh buat tanduk. Jangan gurau. Maknanya ibarat orang tua kata siapa kucing tumbuh tanduk. Tak tumbuh tanduk dah kucing. Tumbuh tanduk ni kambing, lembu baru boleh tumbuh tanduk. Unta tak ada tanduk. Dia ada binatang tak ada tanduk. Jadi gitulah keadaan. Allah SWT ajar kepada kita supaya kita boleh faham bahawa nak makmurkan bumi kena kahwin. Jangan tabatul. Tabatul tetap nikah. Tak boleh lah tak nikah. Dia tak nikah dia zina. Kita lain. Bukan itu, bukan cara kita tu. Baik. Yang ketiga, fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Yang pertama kena istighfar banyak. Istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita dah bincang dah baru ni. Dalam sini yang lepas, istighfar dengan lidah, taubat dengan hati dan anggota. Ingat tak? Istighfar dengan lidah, taubat dengan hati dan anggota. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala kembarkan dua ni, istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat, kita dalam perjalanan hidup kita ni diperlukan dua ni. Kemudian di akhir ayat Allah sebut inna rabbi qaribun mujib. Allah Ta'ala tu dekat dan dia memperkenankan. Qarib, mujib. Allah Ta'ala dekat, tak perlu bertepik-tempik nak istighfar, tak payah hasbi rabbi jalallah panggil lah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup Tuhan dengar. Sebab dia dengar. Dan Allah Ta'ala akan memperkenankan segala permohonan. Ingat molek. Allah Ta'ala dia dekat dengan hamba dia. Dekat dengan kita. Semua apa yang kita buat di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia kata qurbullahi. Allah Ta'ala dekat dengan hamba dia dengan dua dimensi. Tulis molek ni. Kalau salah faham ni bahaya. Dekat dengan hamba dia secara umum, al-qurbul am, iaitulah qurbu bi'ilmihi. Allah nak dekat dengan kita sebab semua ilmu dia tahu belakang kita buat apa. Mu kata apa, mu buat apa, mu buat, semua di bawah ilmu Allah. Itu dia panggil dekat. Wal qurbul khas, Allah Ta'ala dekat dengan kita secara spesifiknya, secara khas, qurbuhu min abidihi. Allah Ta'ala dekat dengan hamba dia yang beribadat, yang sentiasa berdoa meminta, yang cinta kepada Allah. Sebab tu Tuhan kata inna rabbi qaribun mujib. Dia dekat dan dia perkenankan kalau meminta. Ayat tadi, ayat Baqarah tadi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Kalau meminta aku perkenankan. Maknanya dia panggil dekat secara khas untuk ahli-ahli ibadat, orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Tapi dekat secara umum, semua makhluk ini dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya tak ada apa yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau sembunyi itu bukan Tuhan. Tuhan tak tahu apa cerita menikah. Maka itu dia panggil qaribun mujib. Tapi ingat molek, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Tapi kalau kita tak minta, dia tak beri. Kalau tidak minta, dia tak bagi. Sebab itulah kita kena banyak meminta dengan Allah. Sebagaimana kata di ahli fikir, dia kata minta dengan makhluk, banyak minta dengan makhluk dimarah oleh makhluk.
Tapi kita dengan Allah, Tuhan suka kita minta. Beza. Makhluk kalau kita minta banyak dia marah. Mari pudok dia tu. Malah kerja tu. Allah kalau tak minta, Allah murka. Lain. Baiklah. Kemudian yang keempat, qalu ya salihu qad kunta fina marjua. Ini ayat luahan perasaan kekecewaan kaum soleh bila dia tengok soleh berubah. Maknanya kalau kita atas soleh ni ngaji molek-molek budak cerdik, dia belajar menuntut ilmu tinggi-tinggi, tiba-tiba balik menentang kita, mari menegur ajaran yang kita dah buat, ajaran tok nenek kita ni salah. Jadi Nabi soleh dipersalahkan. Sebab atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Mu tak ui kita sembah tok nenek buat. Mungkin ngaji mana soleh? Mungkin belajar mana soleh? Jadi mu ni puak-puak dia mari meluahkan rasa kekecewaan dan sekaligus menunjukkan penentangan, kecewa dan menentang. Jadi mu ni macam-macam lah, mengungkit lah, kita kata mengungkit. Budak cerdik, budak baik, budak ni kita akan tabah mu jadi ketua, mulah calon presiden, calon khalifah, calon raja. Tapi apa boleh buat? Pula mari tukar channel pula dah, mari duk kata ke Tuhan kita, tak ada apa dah. Jadi yang pentingnya agama tok nenek itulah yang diperjuangkan oleh orang. Kita yang belajar ni tak boleh duk main agama tok nenek. Kita kena agama berpaksikan kepada dalil Quran dengan sunnah. Jadi cuma pendekatan tu kena hikmah lah nak tegur-tegur tu. Sebab masyarakat ni kalau tegur dengan baik, insya-Allah ada telinga yang dengar. Tapi kalau tegur dengan keras, semua orang akan reject. Betul tak? Sebab tu dakwah kena sening. Jangan duduk main gitu. Jadi bila dia mari marah ke soleh, raja terkecewaan, Nabi soleh pun jawablah. Tengok. Yang terakhir, yang kelima, Nabi soleh kata, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin. Nabi soleh masih lagi lunak. Kaum, kalau aku bawa hujah, aku nyatakan bukti, aku keluarkan orang panggil maklumat yang jelas tentang dakwah aku ini, macam mana? Ini dipanggil para jemaah sekalian, kita ni seboleh mungkin bermula kita ni dakwah kita tu dengan hujah. Dakwah kita dengan hujah supaya masyarakat boleh terima. Kalau kita guna akta keras, orang terima tapi tak terima, tak akur. Sebab dia terima lah, orang terpaksa kena tak terima, orang tak boleh nak buat. Kena pukul, kena tu. Tapi orang tak akan tak. Yang penting kita kena usaha. Apa dia usaha kita? Usaha memahamkan masyarakat apa yang kita ada. Sebab tu Nabi soleh dia guna pendekatan yang lunak. In kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah. Jadi orang panggil lunaknya Nabi soleh, pendekatan yang cukup mesra. Tapi apa boleh buat, puak kafir itu begitulah. Maka tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita bincang-bincangkan secara ringkasnya. Jadi kita tahulah kesimpulannya, Juhud Samud, puak-puak Samud ni menentang Nabi soleh bukan sebab tak betul, dengan sebab bercanggah dengan tok nenek. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung